Putrajaya, Perdana Menteri hari ini meraihkan para pembentang Persidangan Islam and the Emerging World Order Anjuran Internasional, Institute of Future Studies, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia U-Pertama-M dalam satu majlis ramah mesra di Seri Perdana. Pertemuan tersebut memberi ruang kepada perbincangan menyeluruh meliputi pelbagai isu global, termasuk cabaran perkhidmatan awam, peningkatan xenofobia serta masa depan dunia dalam lanskap semasa yang mencabar. Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan terhadap pandangan, nasihat dan saranan yang dikemukakan oleh para sarjana serta ahli akademik yang hadir. Dalam perbincangan itu, dua wakil dari Sarajevo menarik perhatian apabila mengupas karya ulama tersohor Tajuddin Al-Subki, Mu'ayyid Al-Niam wa Mubid Al-Nikam, The Restorer of Favors and the Restorer of Chastisement, yang dilihat sangat relevan sebagai pedoman dalam membina ketertiban dan kebijakan dasar masa kini. Perdana Menteri menegaskan bahawa wacana ilmiah seperti ini wajar diperluas bagi menyumbang kepada penilaian kritis terhadap dasar semasa kerajaan, selain merangka tindakan dan inisiatif yang bukan sahaja bermanfaat kepada umat Islam, tetapi juga kepada masyarakat dunia keseluruhannya.